Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita masih berbicara tentang hukum mat, itu asas tajwid berkaitan dengan hukum mat, dan kali ini kita akan berbicara tentang hukum yang ke-16 dan 17, iaitu mat apa dia? Mat ta'zim dan juga mat iaitu mat farq. Baik. Perhatikan pada papan putih di belakang saya akan jelaskan bagaimana hukum itu terjadi. Baik. Kita perhatikan di sini. Mat ta'zim ialah, apa maksud mat ta'zim? Ta'zim itu mengagungkan. Siapa yang kita agungkan ialah Allah SWT. Iaitu Allah SWT. Sini juga Allah SWT. Sini juga ana tu maknanya Allah sendiri. Baik. Iaitu mengagungkan Allah SWT. Jadi maknanya mengagungkan. Jadi la sini kalau kita belajar tajwid biasanya ada juga dipanggil sebagai mat asli, tapi ini dipanggil mat jaiz kerana huruf mat bertemu dengan hamzah. Tetapi dalam hal ini apabila lam alif huruf mat bertemu dengan hamzah di dalam kalimah tauhid. Ini sebenarnya yang ketiga, contoh kedua, contoh yang ketiga juga. Ini adalah kalimah tauhid. Apa maksudnya ilah itu? Iaitu menafikan selain daripada Allah. Iaitu menafikan Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Sebab itu dipanggil kalimah tauhid. Apabila la ini tidak, ini penafian ini bertemu dengan kalimah tauhid yang bermula dengan hamzah, maka dia digelar sebagai mat ta'zim, mat yang mengagungkan Allah. Cuba perhatikan sini. Dan bacaannya, apa yang ditetapkan oleh ahli tajwid, mesti dibaca 6 harakat. 6 harakat. Kalau kita lihat macam mat jaiz pun, paling buruk pun 4 atau 5 harakat. Bila kita menyambung dengan kalimah tauhid itu. Tapi ini adalah khas, khusus. Iaitu mat ta'zim dipanggil. Iaitu mengagungkan Allah. Dalam lain-lain penafian tak ada. Berkenaan dengan tauhid saja. Ilmu tauhid itu berkaitan dengan Allah saja. Jadi kita perhatikan di sini, kalimah tauhid itu iaitu kalimah yang menafikan, la itu menafikan tentang adanya Tuhan selain daripada Allah. Begitu juga contoh yang kedua, saya biasa baca sini. La ilaha illallah. Sini. Allahu la ilaha illahu. Allah, tiada Tuhan yang lain melainkan dia, iaitu siapa dia tadi? Allah. Sini juga. La ilaha illa ana fattakun. Tidak ada lagi Tuhan melainkan aku, kata Allah. Dan hendaklah kamu bertakwa kepadanya. Fattakun itu bertakwa pada Allah. Jadi itulah dia mat ta'zim. Sekali lagi saya ulang. Mat ta'zim adalah mat yang mengagungkan Allah SWT. Dan la ini adalah la yang menafikan bahawa tidak ada lain Tuhan melainkan Allah sebagai Tuhan. Begitu juga di sini. Allahu la ilah, iaitu Allah. Tidak ada Tuhan lain melainkan dia, iaitu dia itu siapa dia? Allah. Begitu juga contoh yang ketiga, iaitu tidak ada Tuhan. Allah sendiri menyatakan di sini, tidak ada Tuhan selain apa? Selain aku, katanya. Tidak ada Tuhan yang lain selain aku sebagai Tuhan. Dan hendaklah kamu, mana aku tadi? Allah. Iaitu fattakun, hendaklah kamu bertakwa kepada aku. Baik, itulah dia mat ta'zim. Faham? Jadi satu lagi iaitu nanti besok kita akan belajar tentang mat tabri'ah. Mat yang menafikan sesuatu berkaitan dengan keimanan. Yang ini tauhid dia kena baca 6. Kalau yang lam alif bagi satu, mat tabri'ah itu dia kena baca 2. InsyaAllah besok kita akan jelaskan. Baik, saya pergi kepada muka yang kedua, iaitu berkaitan dengan hukum yang ke-17 berkaitan dengan mat, iaitu mat farq. Perhatikan mat farq. Dia lebih kurang sama juga dengan mat lazim, iaitu mat lazim kalimi mukhaffaf, yang terdapat dalam surah Yunus, dan juga surah Yunus itu juga dikelaskan sebagai mat farq juga, ya, ayat 51 dan 91. Baik, perhatikan di sini mat farq ini, perhatikan saya guna ini.
Ma'fraq ini dibaca 6 harakat juga. Keadaannya dalam Al-Quran ditulis seperti ini. Di dalam Al-Quran, sini juga ditulis dalam Al-Quran macam ni. Di sini dalam Al-Quran pun tulis alif itu. Asalnya, alif itu berasal daripada hamzah wasal. Daripada hamzah wasal. Nampak iaitu yang ditukarkan. Ditukarkan, iaitu digantikan dengan huruf alif, huruf mad. Barulah boleh dibaca dengan mad. Oleh kerana dia huruf mad, alif, berarti kan huruf mad ni alif, sini huruf mad alif juga bertemu dengan huruf sukun asli. Lam yang sukun di dalam lam ta'rif itu. Maka apa dia bacaannya? Kena baca sampai 6 harakat. Kul az-zakarain. Yang kedua. Allah. Yang ketiga, contoh ketiga. Allahu khair. Jadi apa yang kita boleh faham apabila bertemu hamzah, dua hamzah. Apabila bertemu dua hamzah, satu hamzah istifham, satu hamzah wasal, maka hendaklah ditukarkan kepada alif hamzah wasal ini. Bukan hamzah istifham, hamzah istifham tetap dia macam tu juga. Jadi hamzah wasal tadi, hamzah istifham, hendaklah ditukarkan menjadi kepada huruf alif. Itu sebab daripada sini asalnya hamzah wasal. Dalam Al-Quran dah tulis dah siap-siap dah ditukarkan. Tak ada hamzah wasal tu. Tulis panjang bacaannya. Dan kita boleh dapat dalam surah Al-An'am, juga dalam surah Yunus sendiri ayat 51, 91 dan 59, dan juga surah At-Taubah dan surah At-Taubah yang akhir ni. Okey. Jadi itulah dia tentang ma'fraq. Boleh faham? Iaitu ma'fraq berlaku apabila dua hamzah bertemu, satu hamzah istifham dan satu hamzah wasal. Hamzah istifham, hamzah biasalah. Hamzah soalan. Apabila dia bertemu hamzah istifham dan hamzah wasal, hamzah wasal itu hendaklah ditukar kepada huruf alif. Dan kita perhatikan bila ditukar, bahawa alif itu jadi huruf mad. Huruf mad. Sebelumnya hamzah berbaris alif. Huruf mad. Dan kemudian huruf mad itu bertemu dengan huruf lam yang sukun sini. Sama. Sini pun sama juga, lam yang sukun. Sini pun sama. Bukan nama Allah pun, Az-Zakarain itu pun sama juga. Jadi, apa yang perlu kita faham? Kita kena membaca je dengan 6 harakat. Bersama hukumnya seperti mad lazim kalimi mukhaffaf, bukan harfi, mukhaffaf. Jadi kita baca dia dengan 6 harakat. Okey, itu saja. Jadi itulah saja yang dapat saya jelaskan tentang dua hukum tadi. Yang pertama ialah mad ta'zim dan juga yang ini mad farq, iaitu bila bertemunya dua hamzah. Dan hamzah yang pertama ialah hamzah istifham, hamzah yang kedua hamzah wasal, ditukarkan hamzah wasal kepada alif dan dibaca dengan 6 harakat pada mad tersebut. Dan ini dinamakan dia tadi mad farq. Itulah berlakunya. Saya sudah ingat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.